ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati almarhum al-Imam al-Ghazali syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa anta iza anaqtal ibadata bihaqqiha wajadta halawatul munajah fasta'nasta bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala washtawalta 'anil khalqi wastawhashta min suhbatihim wa kalamihim, maka engkau apabila hasil di dalam ibadat dengan haknya dan jadilah kemanisan dalam munajat dan jinak dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Quran, dan berbimbang daripada makhluk dan liar daripada bersahabat dengan mereka dan perkataan mereka itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung berkaitan, iaitu berkaitan dengan persoalan uzlah. Kita bincang lama dah bab uzlah ni, mengasingkan diri daripada manusia yang nak merosakkan kita, mengganggu kita, supaya makna kata kita dapat tumpukan ibadat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Manusia yang kita nak asingkan diri uzlah ni, iaitu yang mengganggu kita beribadat. Adapun manusia yang membantu kita, bertolong-tolong dengan kita beribadat, tu kita tak uzlah lah. Kita bercampur dengan mereka dan sabar menanggung kesusahan yang mereka timbulkan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah kamu dengan orang-orang yang menyebut nama Allah, beribadat kepada Allah pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling muka kamu daripada mereka kerana mengharapkan haban-haban dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taat pada orang yang lalai hatinya daripada mengingati kami. Dalam urusan agama mereka tu berpaling. Jangan ikut orang tu. Kita bersama-sama dengan orang yang nak membawa kita, membantu kita mengerjakan taat dalam keadaan asas kita pegang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong perkara baik dan juga takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong dalam perkara-perkara yang permusuhan dan dosa. Banyak benda tuan-tuan yang telah didedahkan oleh Imam Ghazali berkaitan seluk-beluk uzlah ni. Malam ni rasanya malam terakhir lah, malam penghujung, membicarakan persoalan uzlah ni. Bulan depan kita cerita lain, bab lain pula. Di ujung perbincangan ni tuan-tuan, orang tanya Imam Ghazali, apakah perkara yang patut aku buat supaya menimbulkan satu semangat untuk menumpukan ibadat sepenuh masa dan mengasingkan diri pada manusia.
Sebab selama lah ni aku sibuk dengan orang. Ke hulu, ke hilir, ke sana, kemari duk layan orang. Macam mana aku nak buat supaya aku boleh tumpuk ibadat? Umur aku pun dah tua. Kematian dah dekat. Sibuk tak habis-habis. Apa yang patut aku buat? Kata orang tanya kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bulan lepas kata Al-Imam Ghazali, untuk membangkitkan semangat supaya kita, makna kata, boleh menumpukan sepenuh masa untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala dengan 3 perkara. Perkara pertama, sekerat sebahagiannya telah disebut yang dulu. Iaitu yang pertamanya, Imam Ghazali suruh karamkan umur kita, masa yang ada pada kita, kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ibadat ni tuan-tuan membawa kita rasa seronok, lazat dan manis. Buat sampai tu. Bila dah kita seronok, lazat dan manis, kita lupa dah. Kita tak ada masa dah nak sibuk benda-benda lain. Kita sibuk baca Quran, tak sempat dah nak sibuk kot lain. Sibuk sembahyang, sibuk makna kata buat kebajikan, sibuk kita berzikir dan sebagainya. Kita dah rasa masa nak digunakan benda sia-sia, iaitu makna masa tu dah tak ada dah kita. Jadi tuan-tuan, dalam masalah ibadat ni kita kena buat sampai rasa sedap, sampai rasa lazat, sampai rasa seronok, baru boleh. Macam mana nak buat? Ulama bagi panduan tuan-tuan. Dalam beribadat ni, apa-apa ibadat sekalipun, kita mesti lalui 3 fasa, 3 peringkat. Peringkat yang pertama, peringkat paksa. Apa-apa pun kita kena paksa tuan-tuan. Bila kita buat kebaikan, nafsu tak suka. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni nak heret kita jadi jahat. Dia halang kita buat ibadat. 1. Tentera nafsu, setan. Setan pun sama. 2 ni kerja sama. Halang kita buat ibadat. Untuk membolehkan kita buat ibadat, kena mujahadah. Sebab Tuhan sebut syarat mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, baru kami tunjuk jalan kat dia. Jalan kemudahan tu kat dia. Kena paksa diri. Kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Aku ni umur dah 70, 60, 70. Masjid masih tak pi. Fardu Ain masih tak selesai. Mayang aku ni betul ke tak betul? Aku nak jadi ahli masjid. Aku nak pergi masjid. Bila tuan-tuan ada azam nak pergi masjid, kena paksa. Tak paksa tak boleh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Tak boleh. Mesti paksa. Majada wajada. Nabi kata siapa sungguh-sungguh baru dia boleh dapat. Paksa diri tuan-tuan, namanya mujahadah. Kalau tuan-tuan tak bersedia untuk paksa, tuan-tuan memang tak boleh istiqamah beribadat. Pergi masjid, contoh. Kerana nafsu ibarat kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia menyusu sampai ketua. Ada orang sini kata begitu, lah, tahu lah. Tahu tak lah? Lah ni, baby tu duduk isap tetek mak dia. Budak tu sampai dah 2 tahun. Nak bagi berhenti lagu mana? Ambil akak tuntun. Tenyeh pungkak basuh. Sapu tetek mak dia. Dia isi sampai. Dia tinggal ya. Nafsu kena buat lagu tu. Kena paksa. Tak paksa tak boleh. Kalau kita tak paksa diri kita tu sampai tua tak pergi masjid. Tak boleh istiqamah dengan sembahyang 5 waktu. Jadi pertama langkah kita mesti paksa. Bertahan habis-habisan. Cubaan, ujian nafsu, kita tak kisah, kita buat juga. Lama-lama tuan-tuan, dengan izin Allah, Allah permudahkan dekat kita. Tak payah paksa. Dengan sendiri kita teringin nak main. Dengan azan saja mudah dipermudah oleh Allah. Sebab Allah kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Siapa sungguh-sungguh jalan kami tunjuk jalan kat dia. Kami tolong dia, kami permudahkan dia. Kemuncaknya tuan-tuan, dapat rasa. Dia main keseronokan, kelazatan, kasih kepada ibadat. Tak main masjid tak boleh duduk. Dia kira nak main. Dia main dah rasa rindu, kasih. Kalau tuan-tuan ada rasaan kasih kepada masjid, alhamdulillah. Antara orang yang mendapat lindungan arash di hari kiamat besok, di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arash, orang yang hatinya tertambat kepada masjid, kasih masjid. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, dia sakit, dia tak boleh main masjid. Kita pergi ziarah dia dengar azan, dia teriak tuan. Tanya sakit ke? Tak ustaz, saya tak boleh pergi masjid. Dia tak. Dia main perasaan sayang, kasih. Bila kita kasih kepada ibadat, tuan-tuan kata Tok Guru saya, itu alamat Tuhan sayang kat kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan buatlah apa pun. Baca Quran ke, bangkit malam ke, mayang berjemaah ke, mengaji ke, semua macam tu. Paksa, biasa, rasa. Buat sampai rasa. Rasa sedap tu. Bila sedap, kita tak boleh nak tinggal dah. Kita sayang dah. Ni yang dikata oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa anta iza anaqtal ibadah. Maka engkau apabila engkau makna hasil dalam beribadat itu. Bihaqqiha. Dengan haknya. Tunai syarat dia, adab dia, tertib dia, rukun dia, semua kita buat elok-elok. Puncaknya ikhlas dalam ibadat kita. Al-a'malu suwaratun qa'imatun wa arwahuha ujudu siril ikhlasi fiha. Kata Syekh Ibn Atta' dalam kitab Hikam. Amal ibadat kita ni ibarat tubuh yang berdiri, tubuh badan yang dapat dilihat. Wa arwahuha ujudu siril ikhlasi fiha. Roh ibadat tu wujud ikhlas. Ikhlas tu nyawa bagi roh, bagi ibadat. Ibadat tu dah hidup dengan sebab ikhlas. Tu makna kita makna tunaikan hak-haknya. Kemuncaknya ikhlas buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat apa? Wajadta halawatal munajah. Allah bagi dia kemanisan bermunajat. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun semayang di waktu malam itu menenangkan jiwa. Dia dapat rasa jiwa tenang. Wa aqwamu qila, bacaannya lebih tepat. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi. Dijadikan oleh Allah ke atasku sejuk mata hatiku ketika mengerjakan sembahyang. Tu dia punya sedap dia tu, sejuk hati, tenang jiwa. Yang ni yang dikata rasa Tuhan bagi. Seperti mana kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal mu'amalatu tuaddi ilal mukasyafah. Bermuamalah, beribadat bersungguh-sungguh itu akan membawa kita kepada satu lagi ilmu mukasyafah, kasyaf. Allah buka hijab, buka rahsia ibadat. Tenang jiwa. Tak tahu nak abang lah tuan-tuan. Liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. 2 syurga Allah bagi ke orang yang takut kat Tuhan. Dia takut pada Allah, dia bertakwa pada Allah, Allah bagi 2 syurga. Syurga apa? Yang pertama jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan. Di dunia dah dapat syurga tu. Syurga ma'rifah. Halawatul ibadah, tenang jiwa, lazat beribadat, Tuhan bagi dah. Itu syurga yang disegera di dunia dah dapat. Siapa dapat jannatul ajilah, dia ada satu lagi syurga Allah sedia, jannatul ajilah. Syurga yang ditangguhkan di akhirat besok. Masya Allah. Tu tuan-tuan. Jadi buat ibadat sampai peringkat tu. Betul tuan. Saya ada seorang muslimat jumpa saya, dia cikgu.
Dia mengajak di Parit Perak. Dia ada anak lelaki seorang kecil, anak dia tu umur dalam 6-7 tahun. Dia mengadu hai dia kat saya. Saya ni tak tahu lah ustaz, dia kata. Saya berkahwin dengan suami saya, dapat 2 bulan dia kata. Lepas tu suami dia terus tak balik ke rumah. Suami dia orang Ipoh Perak. Dia orang Terengganu, dia cikgu. Dia sayang kat suami dia tuan yang tahu. Jadi saya ustaz minta pindah mai ke Parit Perak, kok suami saya senang balik ke rumah. Suami dia tak balik. Tak tahu suami dia lepas kahwin orang buat ke apa, tak tahu. Tak benci kat isteri tu. Pasal apa pun tak tahu. Jadi dia tertekan lah tuan-tuan. Dia tertekan. Saya kata kat dia, saya nak buat lagu mana tau. Tapi saya pernah mengalami suasana macam tu. Bila saya kena ISA tuan-tuan, 5 tahun tak jumpa isteri dan anak-anak. Tertekan, jiwa ni tertekan. Saya tulis surat kat Tok Guru saya, macam mana saya nak menghadapi tekanan jiwa duduk dalam tahanan ni. Tok Guru saya, dia kata kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai engkau kasih kepada Allah. Pindahkan kasih keluarga, kasih kepada Allah. Bila Allah campak kasih kepada Allah, kamu akan sibukkan diri kamu dengan ibadat, kamu tak ada fikir benda lain dah. Sebab lagu tu. Saya kata kat cikgu tu, saya buat lagu tu lah, tapi saya tak tahu lah cikgu nak boleh buat tak boleh buat. Baru-baru ni dia main rumah saya. Suami dia pun dah meninggal. Dia kata alhamdulillah ustaz, sekarang saya dah mampu, dia kata, untuk menghadapi sebarang cubaan. Sebab apa? Kesibukan dia ibadat tu. Hati dia tu terlampau cinta kepada Allah. Kita ni, ada orang tanya kita ni, kita ni mati suka ke takut? Agak-agak lah, agak-agak tuan-tuan. Tanya satu soalan cepu mai. Mati ni suka ke takut? Ada orang suka mati? Banyakkan takut, no? Kenapa takut? Soalan ni tuan-tuan pernah diajukan oleh seorang khalifah di kalangan Bani Umayyah. Ketika itu kerajaan Islam berpusat di Damsyik, Syria. Saya lupa nama khalifah tu. Dia nak pergi kerja haji. Dia singgah di Madinah, Syam, Madinah, Mekah. Madinah duduk tengah-tengah. Dia singgah Madinah. Dia masuk masjid Nabi, dia tanya orang ramai, di sini masihkah ada sahabat Nabi yang masih hidup? Orang bagi tahu sahabat Nabi tak ada yang hidup, semua dah meninggal dunia. Kalau tak ada sahabat Nabi, tabi'in ada tak? Tabi'in. Tabi'in ni orang tak sempat jumpa Nabi, tapi jumpa sahabat Nabi. Itu dipanggil tabi'in. Dia kata tabi'in masih ada, tapi tak ramai, tinggal 3-4 orang lah. Boleh dia bawa jumpa saya seorang. Orang pun pilih panggil tabi'in ni tadi. Umur dia pun tuan-tuan ada 100 tahun lebih lah. Alim, tua alim. Khalifah tanya banyak soalan. Antara soalan yang Khalifah tanya, kenapa ada orang suka mati? Kebanyakan orang takut mati. Pasal apa? Kita muhasabah diri kita. Kita yang mana? Suka mati kan takut mati? Kata-kata takut mati lah. Bercakap kita. Pasal apa suka mati? Pasal apa takut mati? Kata tabi'in, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tentu rindu nak jumpa Allah. Kematian ialah jalan yang terdekat untuk bertemu Allah. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kata Nabi. Kamu takkan dapat melihat Allah melainkan kamu mati. Mati baru boleh melihat Allah. Orang yang cinta Allah biasanya dia rindu kepada Allah, nak tengok Allah. Nak tengok Allah tak ada habuan hidup ni tuan-tuan, mati baru boleh melihat Allah. Sebab itu mereka cinta mati supaya boleh jumpa dan lihat Allah Ta'ala. Wujuh yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Wajah mereka hari itu berseri-seri memandang akan wajah Tuhan mereka itu. Kan? Dapat melihat Allah. Contoh kata tabi'in, orang yang terpisah dengan orang yang dia kasih. Dia terpisah dengan isteri dan anak-anak. Dia terpaksa pergi luar negara, terpaksa pergi mana ke, Indonesia ke, pergi Amerika ke, urusan kerja dan sebagainya. Terpisah dengan keluarga 5 tahun. Hari apa yang paling menyeronokkan dia? Hari dia balik nak jumpa keluarga. Hari dia boleh balik tu, hari tu dia kata lambat siang nak pergi jumpa isteri dan anak-anak. Tiap. Saya pernah rasa benda ni tuan. Saya kena ISA 1988. Saya bebas 93. Dalam 5 tahun saya kena tahanan tu, isteri saya melawat saya 2-3 kali ya. Saya kena tahan. Seminggu lepas tu isteri bersalin. Bila dia lepas pantang, isteri saya ni bawa anak saya main ziarah, tunjuk kat saya. Lepas tu tak main terus dah. Berapa tahun tak main. Sampai ketika tuan-tuan, saya tidur tak boleh nak bayang rupa anak saya yang tengok sekali tu. Rindu. Kemudian bila saya bebas, kem tahanan hantar saya pergi ke Section Bas, saya rasa bas lambat jalan Piala Ustaz. Awak bas ni slow sangat. Pasal apa? Nak bertemu dengan orang yang kita sayang. Begitulah. Lepas tu baki-baki umur kita, tuan-tuan, rajin-rajin buat ibadat. Merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sampai kita sayang kepada ibadat. Kata ulama, orang yang sayang kepada ibadat, Allah campur hati dia sayang kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu Allah dalam keadaan Tuhan sayang kat kita. Harap-harap begitulah. Adapun orang yang takut mati, ibarat hamba yang lari pada Tuhan dia. Dia hamba orang, dia lari. Nak jumpa Tuhan dia cukup takut, tu dia tiba mampu. Begitulah orang yang takut berjumpa Allah, takut mati kerana dia buat salah, buat dosa terlampau banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baki-baki umur kita ada ni, gunalah sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kata Imam Ghazali, cara untuk kita mudah mengasingkan diri pada manusia yang merosakkan kita, iaitu sibukkan diri kita dengan berbagai-bagai ibadat, sehingga tak ada masa nak layan orang dah. Benda-benda mengarut tak ada masa. Ya. Apabila makna kata kita menyibukkan diri kita dengan ibadat kita, maka liarlah hati kita bersahabat dengan manusia yang tak tuarah tu. Kan? Liarlah hati kita daripada dengar perkataan-perkataan mereka yang tak tuarah, tak mau dah. Kita nak dengar cakap-cakap yang elok-elok, nak berkawan dengan orang elok-elok yang boleh membantu kita buat ibadat kepada Allah. Contoh. Wafil khabari, pada satu khabar ni riwayat hadis, Nabi SAW, Nabi bersabda, anna Musa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, kana iza raja'a anil munajah, apabila dia balik daripada bermunajat di mana? Bukit Tur Sina. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina. Di sana dia menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh berkata-kata. Dengan takdir Allah, Nabi Musa dengar kalam Allah. Nabi Musa dengar kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis jadi macam mana? Yastauhishu minan nas, maka liarlah hatinya dengan manusia. Bila dia dengar kalam Allah Ta'ala, percakapan makhluk ni tak sedap langsung. Contoh macam tu. Wa kana yaj'alu usba'aihi, maka dia menjadikan dua jarinya fi uzunaihi, pada lubang telinga dia. Ambil dua jari, sumbat dua lubang telinga. Sebab apa? Li alla yasma'u kalamahu,
kerana supaya dia tak boleh mendengar kalam-kalam, makna kata manusia. Tak mau dengar dah percakapan manusia, kerana dia dapat dengar sedap dan seronok kalam Allah Ta'ala, maka perkataan manusia tak sedap langsung dah pada diri dia. Nabi Musa AS. Wa kana kalamahum indahu, dan adalah perkataan manusia di sisinya itu fin nufuri wal hashi wal wahsyati fi zalikal waqti ka aswatil hamir. Dia merasai mendengar perkataan manusia tu seperti mana percakapan hamir, yakni khaldai. Khaldai bukan cakap menyerit-nyerit kan. Dia dengar tak sedap sungguh bila dia ada dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tuan-tuan, kalau kita rajin buat ibadat sampai peringkat lazat dan sedap, kita tak mau dah sibuk benda lain. Lepas ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengan cumi, Allahu Akbar. Lepas baca Quran, zikir, lepas tu istighfar, lepas tu semayang. Bertindih-tindih ibadat dia tu, tak henti-henti. Kerana apa? Allah bagi dia kelazatan dan kesedapan dalam beribadat. Itu dia. Fa'alaika bima qalahu syekhuna rahimahullah ta'ala. Maka hendaklah kamu seperti mana yang syekh kami ceritakan. Apa kata syekh? Irta billahi sahiban wazarin nasi janiban. Irda billahi sahiban, ambil Tuhan sebagai sahiban, kawan, teman. Wazarin nasi janiban, kamu tinggalkan manusia di satu pihak. Ambil Allah Ta'ala, rapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jangan kita terlampau banyak bergaul dengan manusia. Manusia tak boleh buat apa-apa kita, tuan-tuan. Allah juga yang akan tolong kita. Dia nak bantu kita. Jangan lupakan Tuhan. Jangan duduk atas muka bumi tak ingat Tuhan. Nak lari mana daripada Allah Ta'ala? Kita nak mati, perlukan Allah Ta'ala. Duduk dalam kubur, perlukan Allah Ta'ala. Makik pada masyar, lagi perlukan Allah. Ketika melintas sirat-taqim, tak terhenti, perlukan Allah. Di dunia kita tak peduli kat Tuhan. Bila nak mati baru ingat Tuhan. Mana boleh? Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Surah Qiyamah ayat 26, 27, 28, 29, 30. 5 ayat surah Qiyamah. Hafal, baca, tengok, amat-amati, hayati sungguh-sungguh. Sebab apa yang Tuhan cerita dalam 5 surah Qiyamah ni, kita semua akan jumpa, tuan-tuan. Saat-saat kematian. Saat-saat kematian. Kita semua akan jumpa. Kita berjalan ke depan. Kita bukan berjalan gostan. Tumit kita belakang, kaki kita ke depan. Kita marah ke depan. Makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Kita ibarat orang pergi hospital lah, tuan-tuan, jumpa doktor. Lepas tu doktor bagi surat ubat. Ada tak? Kita pergi farmasi, bagi surat tu, dia bagi kita nombor giliran. Sampai masa giliran kita akan dipanggil. Kita sedang beratuk menunggu giliran. Mati pun begitulah. Kita sedang beratuk menunggu giliran untuk dijemput oleh Allah Ta'ala, menghadap dia dalam keadaan Allah murka atau dalam keadaan Allah suka kita. Kalau Allah suka, alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi kalau Tuhan murka, bila tegih, tuan-tuan, bagi-bagi umat kita, kita cari jalan buat bagi Tuhan suka kita. La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hambaku yang nak mendekatkan diri kepada aku, dia dapat dekatkan diri kepada aku bin nawafil, dengan ibadat sunat. Banyakkan ibadat sunat, tuan-tuan, hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Amalan sunat ni, tuan-tuan, elok galak kita buat sungguh-sungguh. Kerana amalan-amalan ni membawa kita dikasih oleh Allah. Kemuncaknya hatta uhibbahu, Tuhan sayang kat kita. Lepas tu Allah peringat, kalla iza balagatit taraqi,
Jaga-jaga. Jangan sombong, jangan angkuh. Ingat. Ingat apa? Iza balagatit taraqi. Bila nyawa sampai roh-roh. Tak kira lah duduk di rumah ke, duduk di hospital, dia terjung lah. Kaki tak boleh angkat, tangan tak boleh angkat, mata kelipok, dada aja naik turun, napas. Allah, tuan-tuan. Waqila man raq. Waqila. Dan kita dengar orang bercakap. Man raq. Siapa nak tolong ni? Tolong. Kita duduk hospital, kita dengar ujung telinga. Kalau kita yang kena ni suami, isteri merayu kat doktor, tolonglah suami saya, doktor. Dan suami saya dah nazak ni, doktor, tolong. Man raq. Siapa nak tolong ni? Kalau kita ni seorang isteri, suami merayu kat doktor, tolong doktor, isteri saya, doktor, tolong. Wa zanna annahul firaq. Kita dah yakin, tuan-tuan. Inilah waktu perpisahan kita dengan dunia yang fana. Kata yang kita habis sampai tak sempat nak main masjid, tak sempat nak sembahyang Jumaat, tak sempat nak mengaji. Habis masa kita kerana cari reta. Kita tinggal lah, tuan-tuan. Habis masa duk layan orang ni. Orang ni pun kita tinggal. Kita duk layan orang Imam Ghazali kata apa? Orang ingat kita kalau kita mati berapa hari? 3 hari lah. Lepas tu dia tak ingat kita dah. Seolah-olah kita tak pernah hidup atas muka bumi ni. Kita lupa, tuan. Layan sana, layan sini. Sibuk sana, sibuk sini. Wazan na'un na'anaul firaq. Kenderaan mewah yang kita beli. Rumah hebat. Semua tinggal lah, tuan-tuan. Ketika itu, wal tafatis taqu bistaq. Sakit tu bertindih-tindih. Sakit nak mati, tuan-tuan, bertindih-tindih, kata Allah. As-saqu bis-saq. Seluruh badan semua sakit lah, tuan-tuan. Sakit kita sekarang ni, sakit kaki, tangan tak sakit. Sakit kiri, kanan tak. Nak mati semua sakit kiri, sakit tangan. Mana darah boleh berjalan, semua sakit lah, tuan-tuan. Besok kena tarik mengkarung. Saya hari 2 ni tuan-tuan kerap pergi Pulau Bangkok. Baru ni sahabat berbadan terap satu bas main Bangkok. Depa main tak apalah, depa minta saya buat kuliah subuh lah, kuliah maghrib lah, saya pun pergi lah Bangkok. Kena ayat surut, tuan-tuan. Allah. Kena ayat surut tu, bot ujung jati tu. Allah, berjalan 3 kali penat. 3 kali berhenti duk. Malam lagi kesan dia tarik mengkarung. Kalau kita jalan lebih je, malam lagi tidur, dia rentap lah. Aduh, isteri tahu dah. Dia sedia dah minyak, lumak kaki kita. Dia tahu dah. Belah mana abang? Kanan, cepat. Sakit kanan, kiri dah. Sakit kiri, kanan dah. Hai, nak mati jangan buat pasal. Seluruh badan sakit, kata Allah. Wal tafatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kepada Tuhan kamulah kamu dikembalikan. Dalam keadaan Tuhan suka kita atau Tuhan murka kita. Wal'ayazubillah. Jadi disuruh sangat-sangat oleh Al-Imam Ghazali, sibukkan diri kita dengan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani. Macam mana kita nak uzlah, nak tumpukan ibadat. Qat'ut tama'i anhum bimarratin. Yang kedua iaitu putuskan tamak dengan mereka sama sekali. Jangan kita tamak apa yang ada di tangan manusia. Bila kita nak apa yang ada di tangan dia, kita bodek dia, berenjur-renjurlah kita dengan dia. Sibuklah layan dia. Bila dia main saja ni mana tempat, kita pun duk ikut punggung dia. Pasal kita nak apa yang ada di tangan dia. Nak rekomen dia, nak jawatan tu, nak jawatan ni, nak projek tu, nak projek ni. Kita ampu dia, tuan-tuan. Sebab itu kalau ada tamak tu, putih buang. Cukuplah apa yang ada di tangan Allah.
Kita tomak apa yang ada di tangan Allah. Keampunan, keberkatan, rezeki yang halal. Kita tomak yang tu, kita nak yang tu. Yang ada tangan manusia, putih, kata Imam Ghazali, sama sekali. Bila hati kita, tuan-tuan, tak ada ingin apa yang ada di tangan manusia, fayaqahunu alaika amruhum, maka jadi mudahlah urusan kita dengan dia. Dia pun tak boleh ugut kita, tak boleh kata apa kita. Kita bukan nak apa kat dia. Ini kaki bodek. Bodek memanjang. Bodek ni jack, tahu jack? Tahu tak jack? Ada kereta. Tuan-tuan beli kereta, ada jack. Dia jack bukan tak guna. Bila tayar pecah, jack. Takkanlah setiap hari jack kereta. Pagi jack, petang jack, malam jack. Ini apakah benda? Kan? Kereta kancing, jack kancing cukuplah. Ini kereta kancing jack lori. Dia jack terangkat bapak tayar. Punya jack. Apa punya jack? Cukuplah tuan-tuan apa yang ada tangan Allah. Bila kita hidup qanaah, memadai yang halal, kita tak perlu lagi apa yang ada di tangan manusia. Kita hidup senang tuan. Mudah hidup kita, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pasal apa? Li'anna man la tarju naf'ahu wa la taqafu dararahu fawujuduhu wa adamuhu sawa'a. Kata Imam Ghazali, kerana sungguhnya li'anna man la tarju naf'ahu, barang siapa yang tidak mengharapkan munafaat daripada tangan orang, wala takhafu dararahu, dan dia tak takut mudarat orang tu nak timpa kat dia. Kita tak nak kena-mengena dia. Dia nak susah kita pun tak boleh, dia nak munafaat kita pun tak boleh. Kita cukup dah Allah Ta'ala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah bagiku Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Tidak ada dalam hatiku melainkan kebesaran Allah Ta'ala. Cukup dah Allah bagi rezeki, kita cukup, kita qanaah. Lepas tu kata ulama, kan? Dia kata abdun, seorang tu jadi hamba Allah Ta'ala apabila dia bersifat qanaah. Tetapi dia menjadi hamba abdun bila dia bersifat tamak halubah. Al-abdu hurun in qana'. Wal-abdu mana? Wal-abdun makna kata seorang tu jadi hamba Allah bila dia bersifat tamak halubah. Faqna' la tatma'. Hendaklah kamu jadi orang yang bersifat qana'ah, jangan jadi orang yang bersifat bersifat tamak halubah. Fama syai'un yasimu siwat tamak. Tak ada kerosakan yang berlaku di muka bumi melainkan dengan sebab sifat tamak la haulullah. Al-abdu hurun in qana' wal hurru abdun in tamak. Faqna' la tatma'. Fama syai'un yasimu siwat tamak. Kata ulama. Al-abdu hurun, seorang hamba jadi merdeka in qana' bila dia bersifat qana'ah. Al-hurru abdun, seorang yang merdeka akan bertukar jadi hamba bercacai in tamak bila bersifat tamak halubah. Faqna' la tatma', bersifat qana'ah lah, jangan bersifat tamak halubah. Fama syai'un yasimu siwat tamak, kamu tak akan jumpa kerosakan yang berlaku di muka bumi melainkan dengan sebab tamak halubah. Buanglah sifat tamak halubah, insya-Allah mudah kita uzlah daripada manusia di seluruhnya. Itu yang kedua. Wasalisu, yang ketiga, kata Imam Ghazali, tabsuru afatihim. Cuba kamu perhati afat kerosakan yang orang yang duk bergaul siang malam pagi petang ni, apa kerosakan dia? Ada rebut jawatan, ada rebut dunia, tak kira halal haram betul tak betul. Terlibat macam-macam, kawan sendiri pun dia tikam. Kawan sendiri dia sepak tuan. Dia boleh buat macam-macam kerana hambat dunia.
rebut pangkat jawatan, jatuh menjatuh, hina menghina, kata mengata. Kamu perhati tindak tanduk mereka itu. Wa tazkuru zalika, kamu ingat selalu kerosakan manusia ni. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir, melalai oleh harta dan anak pinak sampai masuk liang kubur. Sibuk masjid tak dan, surau tak dan, apa pun tak dan, sedak-sedak lori batu lagak. Lori batu lah dia. Apa lagak dia apa mabati, dia lagak apa mabati. Betul tak? Ha, kita sedak-sedak tak mana tak tahu. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Melalailah oleh harta benda dan anak pinak sampai masuk kubur. Sedak-sedak, aku duduk tak mana? Tak mana apa, masuk kubur dah. Tak ada buat persiapan. Fardu ain tak selesai, Tuhan tak kenal, ibadat tak betul, mati bawa pula sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, takabur bersarang di dada dia. Bahaya tuan. Ni baki-baki umat kita mengaji, main masjid, belajar ilmu tauhid sampai betul akidah kita, mengaji ilmu fiqh biar betul amal ibadat kita mengikut yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, mengaji ilmu tasawuf supaya bersih hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Inilah bekalan yang kita nak bawa balik tuan-tuan. Jangan lalai pesan Imam Ghazali. Tu dia. Wa tazkuru zalika, ingatlah demikian itu. Yang mana 3 benda tadi ni. Pertama, sibukkan diri dengan ibadat. Yang kedua, jangan tamak. Yang ketiga, kita ingat kerosakan yang ditimbulkan oleh manusia. Kerana manusia ni tuan-tuan, Allah manusia ni tuan, hang buat apa semua tak kena. Yang berhutang kita tak bayar, siapa ada? Orang yang kita kena ya. Tak pasal-pasal berkelahi. Dia nak pinjam buat muka mana? Main pasal nak bayar lah. Dia jadikan kita musuh. Tak pasal-pasal kita bermusuh dengan dia. Ya Allah, apa jadi ni? Manusia ni yang tak usah buat lagu mana, tak kena sajalah. Baru ni tuan-tuan saya tengok dalam Facebook, satu orang meniaga ikan. Betul tak tahulah cerita tu. Saya bawa cerita ya, nak abang motif dia, manusia ni hang buat apa semua tak kena. Dia meniaga ikan lah, ikan basah. Dia buat signboard, di sini ada ikan. Signboard dia tu, di sini ada batu besar, ikan segar. Sini ada ikan segar. Satu hari orang mai beli ikan dia. Dia kata, aku tengok signboard hang tak apa nak kena. Awal, di sini ada tu tak payah tulis. Memang di sini jual ikan segar, tulis di sini ada apa-apa. Tak payah tulis ikan segar, cukup. Dia kata, ya juga. Dia pergi kedai signboard, pergi jumpa, buat signboard baru. Di sini ada tak mau, tulis ikan segar saja. Kawan tu pun buat, dia pun tukarlah signboard baru, ikan segar. Lepas tu main orang lain pula beli. Memang hang duk jual ikan segar, bukan hang jual ikan busuk. Ikan peres, ikan bau. Tak payah tulis ikan segar, tulis ikan saja cukup. Biar orang duk tahu ikan hang segar, bukan ikan busuk. Oh, betul juga tu. Dia pergi jumpa kedai signboard, buang segar, ikan saja. Tinggal ikan dia tulis. Duk lagi orang main lain main pula. Memang duk jual ikan, tulis berapa ikan, tak payah tulis, orang dah tahu dah. Jual ikan. Lepas turun signboard. Terus tak ada signboard. Satu orang lain main pula, aku tak tahu hang jual ikan, tak ada signboard pula dah. Apa ni semua tak kena. Jadi kerja kita mengaji, faham betul tak betul, kita buat lagu yang kita mengaji, yang kita faham. Jangan duduk dengar cakap orang, tidak mampu kita. Itu dah. Jadi 3 perkara ni Imam Ghazali kata, kamu ulang-ulang dia selalu. Kan? Saya ulang balik. Pertama, karamkan umur kita dengan ibadat sampai lazat, sedap dan manis buat ibadat sungguh-sungguh.
Bila kita sibuk dengan ibadat, tak ada masa nak buang masa. Betul tuan. Tengah-tengah di kampung tu, dia keluar pagi, duduk kedai kopi sampai petang. Kan dia buat apa pun? Sembang macam menteri lagi. Cuba pergi masjid, iktikaf, dengar kuliah, lagi bagus. Duk sembang apa pun tak tahu. Buang masa. Yang kedua, seulang balik, putuskan tamak. Jangan ada tamak. Bila kita tak tamak apa ada tangan orang, kita mudah berurusan dalam hidup ni. Dan akhir sekali, kita lihatlah orang yang sibuk bergaul begitu begini sampai tak ada masa dia melakukan ibadat, bahkan terlibat dengan kawan-kawan benda yang tak elok, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di anna hadhihi arkani salasa, kerana sesungguhnya 3 rukun ni yang kita ulang-ulang dia selalu. Iza lazim tarat taka ansuh batil khalqi. Bila kita lazim benda ni, dengan sendirinya menolak kita daripada bersahabat dengan manusia, ila babillahi ta'ala, kepada kita masuk kepada pintu Allah, pintu ibadat, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa tafarrudi li ibadatihi, iaitu dengan kita bertafarrud, mengasingkan diri supaya dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh masa. Wahabbathu ilaika wa alzamatka babahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada engkau dan melazimkan engkau kepada pintunya. Allah campak di hati kita, tuan-tuan, rasa kasih kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah. Maka kita tunggu masa untuk bertemu Allah. Inilah yang dikatakan orang yang bila mati, dia suka mati. Macam sahabat-sahabat Nabi. Sebut berperang, berlumba-lumba pergi perang. Sebab apa? Nak mati senang jumpa Tuhan. Cerita mereka lagu tu. Wabillahi taufiq wal ismah. Bermula Allah lah memberi taufik, kekuatan kepada kita dan memelihara kita daripada bencana bergaul di akhir zaman ni. Akhir zaman ni zaman fitnah, tuan-tuan. Cukup bahaya. Sebab itu berhati-hati kita bergaul. Imam Ghazali pesan dalam perkara-perkara kebaikan. Perkara yang mungkar, maksiat, jangan kita masuk campur. Tak mau. Dan kita berusaha bersungguh-sungguh sehingga kemungkaran itu dapat ditegah dengan puasa yang Allah bagi kepada kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Esok bulan depan, insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita masuk pula halangan yang ketiga. Al-a'iqus salisu asyaitan. Yang menghalang kita buat ibadat ni, antaranya ialah syaitan. Syaitan ni payah, tuan-tuan. Pertama, kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dia kacau kita, tuan-tuan. Yang kedua, syaitan ni bukan ada kerja. Dia menganggur. Tak gaduh bawa bas, tak gaduh bawa teksi, tak gaduh pergi benda. Dia duk kacau kita siang malam pergi petang. Baru ni, tuan-tuan, satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz kata betul. Betul ikut mana? Dia hilang kunci motor. Cari rata ceruk tak jumpa. Saya kata, pergi ambil uduk. Semayang 2 rakaat. Usalli sunnatal uduk. Allah Akbar. Terus syaitan main tunjuk kunci botol tu. Cari kunci botol tak jumpa. Ambil uduk, takbiratul ihram, lalah tu dia buat main kunci botol. Cukup jahat syaitan. Betul, tuan? Walaupun susah payah, tapi Imam Ghazali dengan makna rahmat Allah buka dia hijab. Dia cerita kat kita, tuan-tuan, bagaimana kita nak mengatasi halangan yang timbulkan oleh syaitan. Benda ni kita cerita bulan depan pula, insya-Allah. Jadi sebelum saya beransur ni, ada sikit pengumuman. Baru-baru ni, tuan-tuan, Jabatan Amal Pulau Pinang dengan Universiti UiTM, Universiti Teknologi Mara Pulau Pinang, mereka main buat kerja amal, tuan-tuan, di pondok saya. Mereka yang mari ni, tuan-tuan, mereka ni bahagian teknologi solar. Mereka main pasang dekat jalan-jalan pergi pondok, tuan. Lah ni pondok terang menderang, mereka pasang solar. Lepas tu, tuan-tuan, mereka cadang kat saya. Mereka kata untuk menjimatkan bil elektrik
Yang kita guna sebulan 2,000. Dia cadang pasang sistem solar. Jadi mereka cadangkan satu syarikat. Syarikat tu mai buat survey apa sebab itu ni. Dia nyatakan quotation dia, bayaran dia 21,000. 21,000 ringgit. Solar saja. Tambang menambang pengangkutan apa semua, mereka bawa masuk dalam pangkok tu 2,000. 23,000. Jadi alhamdulillah kita dah bayar separuh tuan. Tinggal separuh lagi lah. Jadi tu saya pergi mengajar atas ceruk ni, duk cerita siapa nak wakaf untuk kita pasang sistem solar. Dijangka tuan-tuan 2,000 sebulan tu, dia boleh menurun sampai 400-500 ringgit lah sebulan. Dia punya save dia tu. Dia kata dalam 3-4 tahun boleh cover balik duit yang kita bayar tu, insyaAllah. Itulah malam ni saya nak cerita tuan-tuan. Lagi tuan-tuan tak cerita pula. Esok saya cerita dekat masjid masjid Kelang Lama. Tuan-tuan kata, "Amboi, Ustaz Siddiq tak cerita kat kami Taman Selasih." Jadi tuan-tuan kecil hati pula. Tu saya cerita ni. Tapi alhamdulillah lah. Takat 3-4 masjid 2-3 hari ni saya pergi mengajar. Adalah sikit alhamdulillah. Jadi saya sedang mengusahakan untuk memasang sepenuhnya sistem solar di pondok saya di Pulau Pangkok. Pada tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya mempelawar kalau tuan-tuan pergi saja ke Pulau Pangkok. Kalau ingin bermalam, kita ada sediakan chalet, ada sediakan homestay. Tak jauh pada laut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ramai-ramai pun lagi bagus. Boleh pasang kemah. Kemah saya ingat tak kurang 20 biji kemah boleh pasang. Surau yang besar, kantin pun ada, tempat masuk pun ada. Semua ada insya-Allah tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang berhajat nak pergi buat program-program melibatkan pantai dan sebagainya, saya pelawar, pergilah ke tempat saya. Sedikit bayaran yang kita kenakan itu, insya-Allah boleh menampung bayaran kita untuk gaji guru, makan budak dan sebagainya. Itu sajalah sedikit pengumuman daripada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina walil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.